lah. Jom beli makan lagi. Stop. Korang tu yang buat semua ni. Dah lah makan dalam bilik pendasar. Buat sepa pula tu. Kemas balik. Kemas betul-betul. Ayo, di mana? Enggak, dia dah plan sikit lah. Cuba aku duduk sini lah. Boleh ke? Tahu tak ada. Siapa dulu? Mami. Nampak apa yang belah aku ni? Nampak tu kata aku buat barang. Mami, korang bising Mami. Kita tukar. Tanah. Korang bising. Kalau Ustaz marah macam mana? Kita ni bagi Ustaz. Kalau Cik Wan datang tiba-tiba macam mana? Takkan. Yakin. Boleh lah. Tak boleh. Sama yang lain awalnya ku coba-cobain. Najwa, dia dah plan sikit. Sorry. Kau tengah study ke? Sorry kalau tak perasan. Nanti tak buat lagi. Ni gambar siapa? Lapar tu makan ni. Jom. Apa? Lapar tu. Ish, laparnya tu. Pergi mak jom. Fly. Jom. Nak ramai, nak kena konten. Okey, gerak. Hai. Siap. Lain kali kalau nak keluar, kereta tu kena ada stiker. Macam ni. Okey. Aja dah. Kita dah nak kena pergi meeting ni. Mak dah panggil dah. Tu. Orang ramai. Belah. Assalamualaikum. Apa banyak-banyak plug ni? Tak selamat lah. Nanti mentuk. Tak tahu ke? Tak. Terima kasih. Sini. Aku nak kau turun sekarang buat plan. Betul. Hei. Korang buat apa ni? Korang bully Alia. Korang tahu tak bully ni satu perbuatan yang salah. Janganlah jadikan bully ni sebagai satu amalan. Kita sebagai kawan kenalah saling menghormati, bukannya saling menyakiti. Faham tak? Yelah. Alia pun kalau Alia dibully jangan diam tau. Boleh inform dekat Tira atau sesiapa sahaja yang Alia percaya, okey? Bagi Tira. Woi, benda korang buat ni. Ish. Ni ha. Oh, sihat.
Yes. Wow! Ya, waalaikumsalam. Papa dengan Mama nak datang? Ini 04. Assalamualaikum. Please. Mama, Papa. Please. Lama ni tak jumpa. Ya, tak apa-apa ni. Barang sikit. Oh, terima kasih. Wish, sedapnya. Terima kasih, Mama. Papa, Mama. Please. Papa, jumpa Papa. Lama tak jumpa Papa. Macam ni lah betul. Kalau rindu parents pun, jangan bawa masuk bilik ya. One eternity later. Mana boleh bawa kucing masuk bilik? Kan ada dalam peraturan kolej, tak boleh bawa masuk haiwan ke dalam bilik. Ya ke? Kita orang semua tak tahu. Semua tak tahu. Kita orang tahu kat kelas sekarang. Jom kita. Kita nyanyi kat luar.